Dalam kita menelurusi sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapati bagaimana beratnya perjuangan baginda, ujian yang menimpa baginda amat luar biasa. Dan kalau ditanyakan bagaimana luar biasanya ujian yang menimpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana bantuan daripada Tuhan yang Maha Perkasa Al-Qahharul Jabbar, maka jawapannya begini. Wa wada'na 'anka wizrak, kami telah menghilangkan daripadamu bebananmu, alladhi anqadha dhahrak, yang telah memberati tulang belakangmu, yang telah memberati belakangmu. Maka di sini kita cuba faham perkataan anqadha. Anqadha ini iaitu asalnya perkataan naqadha ataupun an-naqid. Kata Ibn Ashur, an-naqid artinya sautu sariri al-mahmili wal-rahli wa sautu 'izamil mafasil. An-naqid adalah bunyi sesuatu yang patah dan juga bunyi tulang belakang. Artinya macam kita kalau bunyi kayu yang patah, dia akan kedengaran kerak-kerak bunyi patahannya. Begitulah dengan beratnya bebanan yang menimpa kesayangan kita sallallahu alaihi wasallam, sampaikan hampir patah tulang belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situlah datangnya bantuan daripada Allah Azza wa Jalla dalam bentuk alam nashrah laka sadrak, memberikan ketenangan, kelapangan buat dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana dengan kita? Kalau kita betul cinta kepada Nabi Muhammad, hayati perjuangannya dan cuba ikuti sunnahnya, insya-Allah.